Ya, alright bos. Okey, saya kat bazar sekarang. Nanti saya masuk je office, saya settlekan. Kak, abang balik 2. Berapa? RM12. Sekejap, QR ada tak? Ada. Tak apa. Saya bukakan. Thank you. No problem, Uncle. Nak makan tak? Sekejap Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Kasutnya dah siap ah? Dah. Boleh tengok. Okey. Terus saya balik. Dalam kita ni mengejar masa demi kelangsungan hidup, kadang-kadang kita sering terlepas pandang Adik ambil je lah. apa yang dikejarkan sebenarnya. Ada hamba Allah yang membayarkan. Ya, dengan wang kita boleh dapat apa saja yang kita mahukan. Adik, coklat yang biasa Kak beli tu dah habis ke? Tapi wang tu bukanlah segala-galanya yang kita perlukan. Cari ni. Ya. Hari itulah. Oh, yang jatuh tadi? Ya, Okey. Terima kasih banyak, Uncle. hidup ni bukan semuanya tentang ringgit dan sen. Uncle. Hidup ini Saya rasa sebenarnya saya rezeki. boleh ambil duit saya lah. Saya pergi ambil sekejap Dah pula kejap muka sampai. Uncle belanja. Apabila kita hidup dengan penuh keikhlasan di jiwa, nescaya mudah urusan kita. Terima kasih Uncle. Jom. Cepat. Tolong saya ni. Cepat, angkat kain dua ni Alung, apa ni suntik? Selamat Hari Raya Mak Zul Batin. Kita ambil gambar. Ikhlaskan jiwa sentiasa, kekal maju bersama selamanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri.